Okey, hai semua. Selamat datang ke kupasan kita hari ini. Kita nak sembang tentang satu peristiwa sejarah yang sejujurnya sangat mendalam dan epik. Kita panggilnya Malam Berapi Kalabakan. Ini bukan setakat sejarah biasa dalam buku teks ya. Ini kisah benar pasal pengorbanan, keberanian dan air mata demi mempertahankan kedaulatan negara kita masa awal-awal dulu. Jom kita rungkaikan satu persatu supaya senang kita faham. Tapi sebelum tu, saya nak tanya, anda pernah dengar tak pasal Malam Berapi Kalabakan? Mesti ramai yang tahu pasal era konfrontasi kan? Tapi detail sebenar pasal apa yang terjadi pada tahun 1963 ni jarang orang cerita. Peristiwa inilah yang betul-betul menguji kedaulatan Malaysia yang baru sangat dibentuk masa tu. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku pada malam tu? Untuk kupasan ni, kita akan pergi secara langkah demi langkah. Mula-mula kita tengok latar belakang ancaman konfrontasi. Lepas tu, pergerakan pasukan musuh, detik malam berapi itu sendiri, tindak balas pasukan kita, pengorbanan penduduk tempatan dan akhir sekali, macam mana ia jadi simbol kedaulatan kita. Baiklah, mari kita masuk bahagian pertama. Latar belakang ancaman konfrontasi. Jadi, apa sebenarnya konfrontasi atau kempen ganyang Malaysia ni? Secara ringkasnya, sebaik sahaja Malaysia ditubuhkan sebagai sebuah negara berdaulat pada 16 September 1963, rejim Sukarno ke Indonesia masa tu sangat menentang. Dan penentangan ni bukan setakat bantahan politik je tau. Ia terus jadi agresif sampai melibatkan tindakan ketenteraan kat sepanjang sempadan Sabah dan Kalimantan. Cuba bayangkan, Malaysia ni negara yang baru nak bernafas, tiba-tiba kedaulatan kita dicabar secara bersemuka dengan ancaman bersenjata. Seterusnya, bahagian kedua, pergerakan pasukan subversif. Kita kena tengok susur masa dia sebab pergerakan diorang ni sangat terancang. Pertengahan bulan Disember 1963, lebih kurang 128 anggota tentera subversif merentas sempadan dari Kalimantan. Diorang ni termasuk komando KKO dan anggota pramuka tau. Pada 21 Disember, diorang merompak satu kedai kat kawasan Serudong. Lepas tu diorang terus redah hutan tebal dan menjelang 28 Disember, kumpulan yang diketuai oleh Sarjan Benny ni sampai kat satu kem pembalakan dekat Kalabakan. Masa ni, diorang cuma berehat dan tunggu masa je nak lancarkan serangan keesokan harinya. Sekarang kita masuk ke bahagian ketiga, kemuncak kejadian, Malam Berapi di Kalabakan. Malam 29 Disember tu memang malam yang tragis dan menebarkan. Ada dua situasi berbeza berlaku serentak yang cuma dipisahkan dengan jarak sejauh 600 ela je. Pertama, pos Regimen Askar Melayu Diraja yang ketiga diserang hendap dari atas bukit secara tiba-tiba masa waktu senja. Serangan mengejut ni memang mengakibatkan korbannya sangat tinggi. Tapi dekat balai polis pula ceritanya berbeza sebab musuh ada masalah koordinasi. Balai polis tu diserang 10 minit lewat. Kelewatan 10 minit ni lah yang bagi peluang emas dekat 19 anggota polis dan pasukan Home Guard untuk bersiap sedia. Diorang bertempur habis-habisan selama 4 jam berturut-turut sampaikan musuh terpaksa berundur. 8. Angka ni sangat berat nilainya. 8 perwira daripada Regimen Askar Melayu Diraja ketiga telah pun gugur dalam serangan mengejut kat pos diorang tadi. Satu kehilangan besar dan tragedi berdarah yang betul-betul mengejutkan seluruh negara masa tu. Mereka adalah Major Zainal Abidin, Lance Corporal Abdullah, Pribad Abdul Aziz, Pribad Ismail, Pribad Muhammad Zain, Pribad Ismail, Pribad Samsudin dan Pribad Yusof. Kedaulatan yang kita rasa tenang je nikmati hari ini sebenarnya dibayar dengan darah 8 perwira ini. Ini bukti nyata yang kemerdekaan dan kedaulatan kita tu ada harganya dan ia sangat mahal. Okey, kita teruskan ke bahagian keempat, tindak balas dan pembersihan. Sudah tentu pasukan kita tak berdiam diri. Tindak balas ketenteraan yang menyusul memang pantas. Dengan bantuan tentera Gurkha dan juga Australia, pasukan keselamatan kita lancarkan operasi pembersihan besar-besaran, buru penceroboh di jauh ke dalam hutan. Kalau kita teliti rekod menjelang 10 Februari 1964, hasilnya jelas. 29 anggota subversif terbunuh, 33 berjaya ditawan dan 22 lagi menyerah diri. Mesej di sini sangat tegas. Pencerobohan ke atas tanah air kita bukan perkara yang boleh dibuat main. Bahagian kelima ni sangat istimewa. Pengorbanan penduduk tempatan Kalabakan. Anda pernah dengar perkataan ranjau? Sewaktu darurat dan perintah berkurung, penduduk kampung diarahkan untuk bina ranjau ni. Ia sebenarnya batang kayu belian yang dipertajamkan dan dipacak rapat-rapat ke atas tanah.
Ini cara pertahanan tradisional diorang nak pastikan musuh tak boleh bolos masuk kawasan penempatan. Bayangkan, dalam keadaan yang penuh ketakutan dan tertekan tu, orang kampung tetap guna kebijaksanaan dan kudrat mereka untuk lindungi kawasan sendiri. Dan semangat komuniti ni tak terhenti kat situ je. Diorang ketatkan pergerakan dengan pas keselamatan. Secara gotong royong, penduduk pergi bersihkan kawasan hutan sejauh 12 rantai kat tepi sungai tu supaya musuh tak ada tempat bersembunyi. Paling hebat, pekerja syarikat North Borneo Timber atau NBT sanggup guna jentera balak diorang semata-mata nak ratakan bukit untuk buat helipad tentera. Diorang juga siap kongsi catuan makanan dengan pihak tentera tau. Ini bukti kukuh yang pertahanan negara ni memang satu usaha sama yang luar biasa daripada semua pihak. Akhir sekali, bahagian ke-6, simbol patriotism dan kedaulatan. Segala keringat dan darah yang tumpah pada malam tu tak dibiarkan dilupakan. Pada tahun 1966, Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman, merasmikan letak batu asas untuk tugu peringatan ini. Sampai ke hari ini, tugu peringatan Kalabakan tu berdiri megah. Kalabakan bukan sekadar nama sebuah pekan kecil. Ia adalah monumen fizikal dan lambang muktamad yang membuktikan Malaysia telah berjuang, berdarah dan akhirnya berjaya mempertahankan hak kedaulatannya. Jadi, sebelum kita melabuhkan tirai kupasan ni, mari kita fikirkan bersama. Macam mana kita nak pastikan segala pengorbanan di Kalabakan tu tak terus dilupakan oleh generasi hari ini? Adakah kita cuma membacanya sebagai fakta sejarah atau kita betul-betul menghayati semangat perpaduan yang lahir dari malam berapi itu? Ingat, keamanan selesa yang kita ada sekarang ni adalah hasil titisan darah wira-wira 1963. Terus hargai, terus ingat. Okey, itu saja kupasan kita kali ini. Terima kasih sebab luangkan masa dan saya harap anda semua dapat sesuatu yang bermakna. Jumpa lagi.